Saya dah keluar duit tabung haji 50,000. Keluar tu jangan joli, keluar simpan emas. Dengan syarat kalau simpanan tu untuk medium to long term investment and saving. 2 tahun ke atas. Tuan kena sabarlah. Jadi sebenarnya masalah ramai orang, dia menabung. Ni orang-orang yang ada duit lah tuan-puan. Yang orang masalah yang golongan pertama tu lagi dahsyat. Tak menabung, tak ada sabung korek kan. Sekarang ni tuan-puan saving, tapi di instrumen yang kurang menguntungkan, memberanakkan harta. Rugi juga. Sebab umur kita ni bukannya makin muda, kita makin berusia. Jadi contoh Puan Ruby ada 50,000 tu. Kalau 50,000 hari ni dapat 100 gram. InsyaAllah Puan Ruby tunggu lagi lah dalam 2-3 tahun. Saya percaya 100 gram ni bukan lagi harga 52,000. Kalau lah harga 65,000, 70,000 pun saya tak heran. Sebab keluar lagi berita baru ni. Dijangkakan emas bakal cecah RM700 per gram. Tak tahulah betul ke tidak. Akan jadi bila pun saya tak tahu. Tapi pasti insyaAllah it will happen. Cuma masa tak tahu bila. Sabar tak sabar cik tuan-puan. Masalah ramai orang ni, dia menabung, dia mau cepat kaya. Akhirnya pergilah tempat-tempat scam tu. Memang kau cepat kaya, lepas tu 4 hari kemudian melingkup. Na'udzubillah. Jadi tuan-puan kena ada ilmu yang betul.